Nak abang bagi kat hampa, teh tu punyalah sedap. Sedap sungguh-sungguh. Tapi aku lupa nak abang kat hampa itu hari ni. Hari tu aku bau garam sikit-sikit saja habuan cap-cap rasa masin tu yang sedap tu. Hari ni nak buat lagi sekali. Tapi hari ni kodak-kodak ada strawberry tak habis tu. Cincang bubuh pi dalam tu lah. Ni ayam soto tu tak habis-habis lagi. Hari tu guna dah buat burger tu, duk ada lagi. Ingat nak buat apa nama ni, goreng je lagi sekali, garing-garing tu. Lepas tu ambil apa nama ubi, potong nipis-nipis, goreng garing-garing tu. Lepas tu buat sambal. Selimut, bukan selimut, orang Penang panggil apa? Bukan selimut, apa dia panggil nah? Lupa. Bukan selimut. Apa? Ada perkataan tu, lupa. Apa tu? Ya Allah. Lupa. Yalah, goi sekali kan. Pagi tu, lepas tu makan garing-garing pepak dengan nasi. Semalam tu sebenarnya punyalah sedap lauk-lauk tu. Tapi sebabkannya bebal kan, dah makan popiah tu jadi kenyang lah sikit. Jadi tak apalah ni. Jadi aku nak makan lagi sekali malam ni. Ingat tak? Berpalut. Berpalut. Ni apa nama, Sagi nak buat ubi. Tapi aku punya tempat ubi bunyi pinipis tu mana letak? Tapi tak tahu dah lah. Sebenarnya tak ada, selalu dia tak mana aku letak. Nak tanya mak dengan aku dah bergaduh dengan dia sebab semalam masak nasi lambat tak petik. Jadi tak bercakap lah hari ni dengan dia. Geram dia pasal. Saya nak minta Oya. Oya! Ada tak tempat yang potong ubi nipis-nipis nak goreng tu? Baguslah Oya punya tempat. Apa? Bagi nipis ubi ni. Nak belilah. Shopee ada kot nak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bayangkanlah sagi kan. Dah lah garing. Garing. Ni blend. Tomeh. Lepas tu angkat ni, timbuk macam rojak. Pimai. Hari ni kalau hang tak petik nasi, aku petik Swiss gate depan tu, suruh hang melingkup balik. Oi mak hang. Tu bagilah, kita dah pinjam tempat sagat orang ni, kita kena beri bahasa lah, takkan nak hantar tu saja. Betul tak? Dah sasah dia tak kata aku buat bintang ni, mesti dia ditunggu. Last kita letaklah topping sikit. Tak tahu lah rasa apa ya, manis ke pedas ke masin ke, tapi aku tahu pedas terpelahang.